saya tidak menafikan bahawa kenaikan barang-barang ini memang berlaku on the ground. Saya mesti contoh, Tuan Speaker, ni ramai kawan-kawan saya sebelah sana yang tak, saya akan bagi habis poin saya. Yang kita pergi makan ni kedai MZ ni, ini kedai budu ni, ramai kawan sebelah sana pun makan. Saya pergi, saya tanya tokek MZ ni macam mana berniaga. Dia kata berniaga teruk tu pasal apa? Harga ikan dulu kata dia sekotak ikan baru harganya RM90, RM80. Hari ini sekotak ikan yang sama naik sampai RM130. Ini bermakna RM50 satu kotak. Dia pakai ikan 4 kotak satu hari, artinya RM200. Dia terpaksa belanjakan untuk beli ikan yang sama. Padahal kalau kita lihat senarai-senarai yang dikecualikan daripada GST termasuk ikan, sayur, makan, mana dia kena GST. Tetapi bagaimana ikan sekotak boleh naik sampai RM50? Ya, saya begini. Pendek. Dia bangun serai. Terima kasih, terima kasih Tanjung Karang. Saya nak tanya pendapat Tanjung Karang. Isu GST ni telah ditentang dengan begitu hebat oleh pembangkang, dan keputusan yang amat berhormat Perdana Menteri terus melaksanakan GST dengan begitu berani dan kita jangkakan begitu betul sekali. Dan apa yang jadi hari ini ialah kemelesetan ekonomi dunia. GST telah dapat menampung. Cuba saya nak tanya Tanjung Karang, apa akan jadilah kalau kita dengar cakap pembangkang itu, kita tidak laksanakan GST? Kalau kita dengar cakap pembangkang, maka kita tidak boleh menyediakan bajet yang baik. Ini yang mereka harap. Bila kita tak dapat menyediakan bajet yang baik, maka mereka terus mengatakan bahawa kita tak kerti mentadbir, ekonomi kita makin teruk. Jadi bila dasar kita dah betul, hari ini mereka masih tidak boleh menerima kenyataan. Jadi saya nak balik kepada GST. Saya lihat masalah yang timbul GST ini ialah dari segi pelaksanaan dan juga penguatkuasaan. Kerana itu saya nak mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri yang telah pun mengumumkan bahawa untuk menggerakkan anggota rela seramai 3.6 juta orang untuk dilantik menjadi mata telinga dan juga memantau kenaikan harga barang-barang. Namun demikian, kita harap apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri ini akan menjadi satu kenyataan. Kerana kita lihat dah banyak kali kenyataan seperti ini diumumkan tetapi tidak menjadi kenyataan. Saya ambil sebagai contoh bahawa KPDNKK pernah mengeluarkan kenyataan pada tahun 2014 untuk membenarkan JKK dan juga JKKP untuk memantau harga semua barang-barang kawalan. 2014, pada April 2015 KKLW pula mengeluarkan kenyataan bahawa JKK akan dilantik untuk memantau kenaikan barang. Dua menteri buat kenyataan. Tetapi saya dimaklumkan di Selangor tidak ada satu JKKP lagi yang dilantik sebagai pegawai untuk memantau kenaikan harga barang-barang. Kita akui, nak mengharapkan penguatkuasa KPDNK ni mereka tentu tidak mampu, kerana tenaga mereka saya ingat tak sampai 2,000 orang. Masakan mereka boleh mengawal kenaikan harga barang. Kerana itu saya ingin mencadangkan bahawa kenyataan pelantikan rela dan juga pelantikan pengurusi JKKP yang ada lebih kurang 3,000 di seluruh negara ini mesti dilaksanakan dengan segera. Sekurang-kurangnya mereka ini boleh memantau kenaikan harga. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, bagaimana ikan yang sama boleh naik harga sampai RM50 satu kotak. Tuan Yang Pertua, saya juga ingin mencadangkan supaya kenaikan harga untuk kita memberikan kemudahan kepada GST ini, saya ingin mencadangkan supaya kluster rakyat-rakyat tertentu ini dikecualikan daripada GST. Kita tidak nafikan bahawa telah beribu barang-barang telah pun disenaraikan sebagai zero GST. Dan kita Muhammad Ampang, kalau nak suara sila bangun. Tak. Sila tanya sekarang. Dan juga kita tahu
Baru-baru ni pun ditambah lagi beratus barang lagi ubat-ubatan dikecualikan daripada GST. Dan sebab itu mungkin kerajaan memikirkan kumpulan-kumpulan rakyat yang miskin ini hanya berbelanja membeli barang-barang yang dikecualikan daripada GST. Namun demikian saya nak cadang, kalau selama ini kerajaan memberikan tumpuan kepada mengecualikan barang-barang tertentu daripada GST, saya rasa sudah sampai masanya kerajaan kena memberikan pengecualian pula kepada kumpulan-kumpulan rakyat yang ada dalam negara kita. Pelajar-pelajar sebagai contoh, mereka patutnya dikecualikan daripada GST kerana mereka memerlukan membeli barang-barang yang dikenakan ke GST. Senarai e-kasih, mereka e-kasih ni yang kita berikan kebantuan, berbagai-bagai bantuan, dan kita bagi bantuan dengan mereka. Mereka pula kalau membeli barang-barang yang kena GST, mereka pula kena GST. Seperti warga emas, seperti OKU, mereka ini semuanya ada dalam senarai. Saya percaya semua kementerian ada senarai-senarai mereka ini. Maka dalam zaman IT ini, maka boleh dirancang supaya kumpulan-kumpulan pelajar, golongan e-kasih, OKU, warga emas dan kumpulan-kumpulan yang lain yang difikirkan patutnya boleh dikecualikan daripada GST ini.